Kebakaran ni kalau korang tengok, mungkin korang tengok kat TV, kat berita, tak dapat feel sangat. Tapi bila korang tengok filem ni, The Lost Bus ni, aku tak tahu lah, bila aku tengok filem ni, sampai ke aku boleh macam teridu bau asap, terasa bahang api tu tau. Filem The Lost Bus, Apple TV Plus. Filem yang diarahkan oleh Paul Greengrass yang dilakonkan oleh Matthew McConaughey. So filem ni pasal disaster, kebakaran besar yang berlaku kat California. Filem ni dia adaptasi daripada insiden tersebut. Tapi yang buatkan cerita ni menarik sebab ada konflik lain, ada drama lain yang diselit, yang dimasukkan dalam filem ni. Filem yang mengisahkan tentang seorang lelaki yang dilakonkan oleh Matthew McConaughey ni. Dia ni seorang lelaki yang struggle dalam hidup dia dan balik ke kampung halaman dia selepas kematian ayah dia, menjaga mak dia yang juga sedang sakit. Dia struggle untuk dapatkan duit dan bekerja sebagai seorang pemandu bas sekolah. So sampai satu hari, lelaki yang orang macam anggap dia lelaki biasa, driver bas biasa. So apa yang jadi pada satu hari, ada kebakaran hutan yang berlaku. Hutan tu terbakar dan memang merebak teruk disebabkan angin yang kuat dan penglibatan lelaki pelakon yang dilakukan oleh Matthew McConaughey ni terlibat untuk menyelamatkan kanak-kanak sekolah, untuk bawa kanak-kanak sekolah keluar daripada kawasan kebakaran tu dikala hutan yang terbakar dengan sangat-sangat cepat ni. Sebuah filem yang menarik banget. Aku dah lama tak tengok filem-filem yang berkisahkan tentang disaster macam ni. Aku pernah tengok ada few dekat Netflix, tapi ini lain macam tu. Serius, aku tengok awal-awal tu part masa macam mana dia tunjukkan struggle kehidupan Matthew, menjaga anak dia, menjaga mak dia, kerja dengan gaji yang cukup-cukup makan, rasa tekanan hidup tu. Tu satu hal. Lepas tu apa yang jadi, insiden yang jadi, kebakaran tu mengubah lelaki yang biasa jadi luar biasa. Dia bukan setakat nak tunjukkan pasal disaster, tapi pasal konflik keluarga dan pilihan hidup. Sebab aku tengok kat TV selama ni macam tak adalah rasa sangat macam mungkin diorang berselamat kot, angin tu macam kebakaran tu mungkin biasa. Tapi bila tengok dalam ni, bila tengok dalam skrin macam mana, wah, aku nampak macam macam ni teruk macam ni punya cepat kebakaran ni boleh jadi Dan sebab aku dapat rasa, dapat bau benda terbakar, bau kayu terbakar tu, rasa boleh dapat feel lah. Dia tak adalah keluar betul-betul, tapi dapat rasa feel tu, rasa bahang api tu. Memang terbaik tu cerita ni. The Lost Bus ni kau boleh tengok dekat Apple TV Plus. Penuh dengan isi, penuh dengan moral dan lakonan Matthew dalam filem ni. Dia memang pelakon yang bagus pun, tapi dalam filem ni pun memang tak menghampakan. Dan kepada korang yang nak tahu rating untuk filem ni, korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton, termasuk juga dengan filem The Lost Bus ni. So aku nak tanya dengan korang yang dah tonton filem ni, apa pendapat korang tentang filem The Lost Bus? Cuba komen kat bawah. Nyaman.